Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis terus mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan di lokasi tumpuan awam, khususnya kawasan yang menjadi tumpuan aktiviti perniagaan dan komuniti. Pada 17 Ogos 2026, operasi melibatkan beberapa kawasan sekitar Padang Besar, Arau dan Kuala Perlis dilaksanakan menerusi beberapa pendekatan penguatkuasaan termasuk Omnipresence, Ops Selera, Ops Sapu dan Ops Kutip. Di Padang Besar, pemantauan menerusi pendekatan Omnipresence dijalankan di sekitar kawasan perniagaan. Seramai 60 individu telah diperiksa bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang serta peraturan imigresen yang sedang berkuat kuasa. Hasil pemantauan di kawasan tersebut bagaimanapun tidak membawa kepada sebarang tangkapan. Dalam perkembangan sama, siri operasi penguatkuasaan turut dijalankan di beberapa premis, kawasan kediaman dan lokasi tumpuan awam sekitar Arau serta Kuala Perlis. Dalam operasi berkenaan, seramai 22 individu telah diperiksa. Hasil pemeriksaan membawa kepada penahanan 3 lelaki warga asing yang disyaki melakukan kesalahan berkaitan peraturan imigresen. Seorang daripada mereka, warga Bangladesh, disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen 1959,63, manakala 2 warga Pakistan pula disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15(1) Akta yang sama. Selain tindakan penahanan, pihak berkuasa turut mengeluarkan 1/29 atau saman saksi kepada seorang individu bagi membantu siasatan lanjut. Secara keseluruhan, sebanyak 82 individu telah diperiksa sepanjang pelaksanaan pemantauan dan siri operasi tersebut dengan 3 tangkapan direkodkan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis menegaskan bahawa pemantauan dan operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pihak mematuhi undang-undang imigresen yang ditetapkan selain membantu menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Bagi orang ramai dan pihak yang terlibat dengan urusan penggajian atau penempatan warga asing, pematuhan terhadap peraturan bukan sekadar pilihan. Pemeriksaan dan penguatkuasaan boleh dilaksanakan dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi tumpuan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.